transformasi yang kedua, iaitu the core business of university adalah untuk menawarkan program akademik yang kompetitif, yang relevan, yang menjadi hasrat stakeholders ataupun pemegang taruh di luar sana. Jadi saya ada 6 anjakan yang mungkin saya boleh pergi lebih cepat. Yang pertama adalah semakkan kurikulum. Kita nak lihat balik kurikulum kita, memastikan itu adalah yang relevan dengan industri sekarang dan juga pendedahan sebenar yang perlu kita titik beratkan dalam kita melaksanakan kurikulum universiti. Okey, jadi kita juga kena selari dengan perubahan di luar sana. Dan agenda seterusnya, saya percaya ini adalah di ASEAN punya hub, TIDAT hub, yang mana saya sangat mengharapkan akan memperkukuhkan program TIDAT. Okey, dan kita akan sangat berfokus kepada program-program TIDAT termaju. Dan insyaAllah kita naik taraf pusat TIDAT menjadi pusat akademik. Kita nak menggalakkan apa yang kita panggilkan shared courses. Okay? Yang mana shared courses ni memberi peluang rakan industri. Jadi saya katakan satu akademik, satu bersyarah, satu rakan kolaborasi internasional. Mereka bersama-sama kita dalam melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kita perkukuhkan lagi shared courses ni. Pastikan bahawa semakan kurikulum ini habis pada Oktober 2025. Aktiviti-aktiviti PDP dalam dan luar kelas lebih kepada dynamic student center, yang mana kita menggalakkan pelajar di luar daripada kampus. Dan saya dah katakan tadi, untuk pakej silang, saya harapkan perkara ini boleh berlaku dan akan dimasukkan dalam akademik transkrip pelajar. Jadi industri boleh nampak terus apakah elective courses yang cross-disiplin yang belajar kita telah ambil. InsyaAllah kita akan perkukuhkan program-program PSH yang akan diterajui oleh UMPSA Advance. Dan insyaAllah kita akan naik taraf pusat TIDAT menjadi PTJ akademik. Dan seterusnya saya akan pastikan bahawa Dr. Nik dan Pusat Bahasa untuk menonjolkan lagi aktiviti Pusat Bahasa UMPSA.